Hai, selamat pagi. Assalamualaikum semua. So, hari ni di episod yang baru kita akan pergi ke grand opening sebuah kolam yang terletak di Hulu Langat, Selangor. Jadi sekarang ni jam menunjukkan pada pukul 8.30. Kita orang baru nak gerak. So untuk day ini, jadi kita tengok naik kereta. Apa pun, kita tunggu ke mana episod trip kita pada hari ni. Let's go. Okay, hello guys. So kita dah sampai kolam kita, pukul 9 suku. Pergi kolam. Selamat datang ke kolam Kak Ngah Sport Fishing. So ini adalah grand opening dorang. Jadi sekarang ni player dia aku, Amy dan juga Fadil. Lagi dua kat dalam. So apa pun, kita check out dulu. Sebab takut ni pun dah start ramai. Kita check out dulu, settle down dulu. Apa-apa nanti kita jumpa dalam kolam, okay? Let's go.
member kita Eddie. Baik. Gerak kau boleh? Pukul 8. Member tadi cakap nak keluar pukul 7. Aku keluar pukul 8, ingat dah lambat. Member lagi lambat. Kanan. Belum. Yo. Okey, hati-hati ya, hati-hati, sabar jap. Mak ni dah apa ya? Cepat sikit. Kalau pakai lepas lah. Sabar. Ya, boleh. Okey, sabar. Saya bawa dulu ni Mak ni. Dah doi ni. Sudah saya sabar. Okey. Hati dah Jangan culuk dulu, jangan culuk. Tak ada lah. Kau jauh ke dekat? Kau jauh ke dekat lah? Depan ni kan? Alright. Sabar. Okey, down ke depan. Belakang sekali. Hai, Okey. Sabar. Belum. Masuk. Hey. Tidak sekali. Bismillah. Allah dari mana kembali ke mana. Hijau. Amai bang. Okey, dengan pilihan 5, 4, 3, 2, 1. Bawah. Oh. Lucut pula. Wah, sorry lah. Oh, wow. Putus pula. Boleh dah? Mana nak buat Aduh, tipu lah. Sampai lah. Balik. Jangan lari. Paling je lah. Makan bang.
Mak dah tu. Dah lompat ni memang sangkut. Oh, ikan pun takut oi nak makan oi. Okay, so kita dah habis kat Ngah Fishing Center. Pukul 4 sekarang. So alhamdulillah 2 jenap. So alhamdulillah grand opening kolam Kak Ngah kita dah settle. So sekarang ni masing-masing nak balik. Tengok ramai nak balik. So kita masih lagi nak kemas-kemas apa semua. So alhamdulillah kolam, nanti lah kita cerita pasal kolam. Yang penting sekarang ni 2 jenap. 2 jenap. Umpan udang hidup. Tapi nanti kita borak nak kemas. Fadil pun dapat tak? Kaci. Okey, jom kita jumpa kat luar. Ada satu badan yang nama ni. Nampaklah. Oh, kau video. Jangan lupa foto shoot kat sana lah. Nak tengok background. Kali ya. Lagi phone call tadi. Ya, phone. Terima kasih, Om. Ni dah rekod dah, abang pegang je. Pegang aja. Awak tak pakai tamban pun. Okey. Tinggal. Okey, bang. Balik punya. Okay, so kita dah habis untuk grand opening kolam Kak Ngah. Episod yang berapa aku tak tahu. So alhamdulillah selesai. Masing-masing ada rezeki masing-masing. Masing-masing ada kemungkinan rezeki dia akan datang tertunda, dan ada yang seorang tu mungkin rezeki dia berlebihan. Kita tak tahu.
Tapi apa pun kita interview dulu. Orang cakap kawan baru ataupun orang cakap Ahli baru. player Asbol. Tak dengar. Player orang cakap player import lah orang cakap. Senang cakap. Orang cakap otai juga main kolam. So kita bersama dengan bunyi exhaust kuat sangat. Owner tutup exhaust dia. So kita bersama dengan siapa tadi nama? Wan. Kita interview Wan dulu lah. Okay Wan, macam mana untuk trip hari ni, kolam hari ni? Trip hari ni okey, semuanya berjalan dengan lancar lah. Tak kumpau, dapat 2 ekor, alhamdulillah rezeki. Ada kita tu. Dan ada lagi dapat cabutan bertuah. Road. Orang cakap rezeki. Memang rezeki. Road apa tu? Road brand. Roko One Piece. Okay, so rating untuk hari ni Wan. Rating untuk hari ni Kolam hari ni lah. kalau 1 ke 10 tu boleh bagi 8 ke 10 lah. 8 ke 10. 8 ke 10 macam ni. 8 Ikan bagi kerjasama, cuma lucu tu biasalah rezeki kan. Tapi tak kumpau. Alhamdulillah. So Nampak berapa tak? ekor? Berapa balik? Total saya dapat 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Jenahak. Jenahak dengan siakap. Jenahak dengan cakap. So 8 per 10 daripada Wan. Orang cakap otai dia. Rezeki dia, ikan dapat. Rod dapat. Rezeki. So kita interview orang yang kedua kita ataupun ahli baru kita. So kita bersama dengan Eddie. Di. Macam mana Di? Hari ni? Hari ni Kesimpulan untuk trip hari ni. kolam ni bagi aku alhamdulillah okey. Sebab aku stay pun rezeki masing-masing lah, kita percaya rezeki masing-masing. So kita tengok ikan membagi kerjasama. Saya pun post lah. So saya tak boleh nak sebut lah. Saya duduk Kajang. Tapi adalah 2-3 area saya lah. So saya bandingkan, saya rasa sini paling murah, lepas tu paling okey kot. Kalau 9 per 10 lah. 9 per 10. Kalau tanya repeat, confirm akan repeat lah. So berapa ekor ikan? Bawa balik? 3, 2 siakap, 1 jenahak. Jenahak pun lagi satu saiz dia pun padu-padu juga. Besar mana? Boleh saing-saing saiz pajam. 2 kilo, 2 kilo lah. Okay, so 9 per 10. 9 per 10 Eddie bagi. Kolam pun bersih. Kolam pun bersih Cantik. Selesa. So alhamdulillah, 2 pasukan orang cakap boleh dikatakan otai juga. Seorang 2, 1 road. Seorang lagi 3 ekor. So kita bersama dengan ahli sebelum ni, iaitu Fadil Bihun. Kita interview Fadil Bihun. Dil, macam mana Dil? Assalamualaikum. So hari ni macam biasa, awal-awal starting okey lah, dapat ikan. Dapat Meridian, kaci-kaci. Masa opening lah dapat. Lepas tu ada ketok-ketok sikit. Ada satu ada satu tu dah dapat lah tapi lucut. So yang tu tak ada lah. Tak ada skill juga asnya. Bawah sangat. Macam kau akan perut dia. Oh jangan. Perut tutup. Lepas tu pergi lah. Kolam okey lah. Dia quite besar agak. Tapi facility pun baru. So kalau nak try boleh lah. Cuma lantai dia macam quite berpasir sikit lah. So Bersimen. berdebu. So kalau letak barang-barang kat bawah tu, memang lepas tu kena lap lah. Kena make sure lah benda tu kena bawa kain ke apa ke untuk lap balik equipment. Then lagi tu tempat ni sebab dia macam open, so angin kuat tau. Itu kena ambil kira gak lah. Kalau tengah balik macam dah dekat lepas tengah hari tu, memang angin kuat lah. So kalau baling tu memang akan ke tepi. Semua kena pandai lah, adjust dengan orang sebelah. Apa pun okey kat kolam ni. Kalau tengok harga pun macam Eddie cakap murah. Boleh repeat kot. Kalau rating sebabkan angin semua tu, jadi saya bagi macam 6.5 lah. 6.5 kau bagi? Tak tahu lah dia. Sebab seekor ikan? Sebab seekor ikan. Tak ada lah, dia bukan sebab ikan. Sebab dia rasa macam okey tapi ada something off lah. Tak tahu lah. Sebab kau bihun tadi kan? Oi, selalunya bihun banyak lah. Tapi kali ni memang tak bihun. Tapi sekali je bihun, lepas tu terus potong. Buat FG sendiri? Tak, Eddie tolong. So 6 per 5? 7 lah. 7 per 10. So tu daripada Fadil kata boleh repeat. Jadi kita bersama dengan Sifu kita interview dia, kita tanya dia macam mana permainan hari ni. Let's go.
Okay, kolam kat Ngah Kolam kat Ngah okey. So, mana-mana kalau nak datang tu, aku sarankan datang time opening lah. Opening which is ikan memang frenzy time opening je. Dengan time lepas tu, maybe hari ni opening sebab ramai orang. So, kalau nak pergi kat tempat lepas ikan tu memang macam, kalau tengok kat TikTok ada satu kolam nama PNL kat Masai. Macam tu lah. Bersilang-silang orangnya. Ikan untuk aku hari ni tak ada. Maybe sebab ada first baling tu tadi tali meletup. Time opening lah, time opening tali aku meletup. So nak ikat FG balik dah makan masa, frenzy dah habis dah. So tak ada rezeki untuk aku hari ni. Maybe next. So untuk rating kolam ni 7 lah, 7. Boleh datang kolam besar. Dia kalau nak datang better main kat tengah lah. Kalau kau offside sikit, nanti bergaduh dengan orang belah kanan ke belah kiri nanti bersilang-silang tali kat situ. Umpan ada jual, udang hidup ada, tamban ada. Kat sini SP on. Semua boleh lah. Udang hidup payah. Udang hidup ada. Pelampung lepas opening dah boleh pakai dah. Time opening tadi tak boleh pakai pelampung. So tu je lah. So next kita tengok yang lain boleh datang lah kalau nak try. Kolam cantik cun. Lebih kurang MV aku rasa. Boleh. Lebih kurang MV tak? Kan? Okay. Okay, so itu dia ulasan daripada player-player kita untuk hari ni. Jadi untuk ulasan daripada aku, rating aku untuk facility untuk kolam kat Ngah ni aku bagi dia 8/10. Sebab kolam baru kan, mostly sebab basically dia kolam baru. So aku rasa kolam dia best, besar. Cuma kenapa kurang 2 tu sebab dia panas. Sebab kita orang pilih spot yang matahari terbit. Orang cakap nak tangkap ikan ni ambil matahari terbit. So kita menghadap matahari terbit. Waktu pagi sampai petang panas. So memang spot tu memang panas. So siapa yang datang tu boleh check dulu lah matahari terbit mana kalau tak nak panas lah. And then untuk yang kedua, cuma kolam dia satu lagi dia bersimen sebab baru. Mungkin lepas ni dah lepas opening aku rasa dah okey lah kot. Dia dah bersih-bersihkan semua. So nampak Amy punya seluar dah macam tu. Dah berdebu lah cakap tengok. Kasut aku daripada hitam jadi kelabu. Kelabu Mat, kelabu. So itu facility dia 8/10. Untuk ikan aku boleh cakap 7/10. Dia tak ada besar sangat, dia tak ada kecil sangat. Dia okey lah untuk kau main tarik sebab dia ikan dia ada daripada siakap, kaci, jenahak dengan senangin Taiwan. Orang cakap biawak lah. Kerapu pun ada kak. And then tak silap aku tadi owner cakap nak masuk bawal emas. Mungkin tak tahu bila, nanti kau boleh tengok cakap dia punya TikTok. And then untuk ikan tadi dia lepas banyak, cuma mungkin bukan orang cakap rezeki lah. So tak apa. And then yang ketiga adalah umpan. Untuk kegunaan umpan aku boleh cakap 6/10. Sebab yang aku boleh bagi tahu aku pakai udang hidup je yang makan. SP dengan udang kopek kurang menjadi, tapi tak tahu orang lain. And ada juga orang pakai isi ikan tamban, kerang pun ada dia aku nampak. Kerang, tak tahu lah. And then cuma dia punya kelebihan kat sini, umpan dia udang hidup. Biasa kalau kat kolam kau kena bayar cash kan. Kat sini dia boleh bayar QR. So don't worry, yang tak ada cash tu kau boleh QR je dia punya udang. Bekas pun disediakan. So apa lagi kau nak, kau datang je kolam ni. And then untuk trip hari ni aku boleh bagi 8/10. Sebab dia okey lah. And then tak silap aku harga dia murah agak. 8 jam 135 je. Orang cakap di area Selangor ni lah. Jiran. Ni jiran kita. So dia pun banyak kat tu, gasak kau cakap. Tengok sikit boleh? Boleh. Gasak ikan apa Semua ada. Semua ada. Kerapu je tak ada Rami. Kerapu belum ada. Baik, ni orang cakap jiran kita orang agak daripada Dari Ampang. dari Ampang. Betul. Dekat ya. Dekat. Dekat ya. So boleh repeat lagi bang? Boleh repeat. Ada halnya. So dia pun orang cakap, orang sini pun cakap boleh repeat. So siapa untuk geng-geng semua yang lain,
Lepas ni kita boleh buat trip kat sini lagi lah untuk repeat kereta berjalan. So apa-apa pun kita balik dulu. Amy dah lapar ni, aku pun lapar, yang lain pun dah lapar. Eddie pun lapar. Boleh. Eddie pun lapar, Wan pun lapar, Fadil pun lapar. So apa-apa pun kita jumpa di episod yang seterusnya. Bye bye. Luncur. So sekarang ni kita dekat Gilmi nak isi perut. So hasil yang kita dapat tadi kita masak. Elah. Panas babi. Yo. Beli ais. Kau potong kat lari? Oh. Lari dah panjang pun doi. Ini Sidra. Tajam syak. Dil, tolong tajam dulu Dil. Tolong. Tangan saya sakit. Dah, enggak. Tangan aku dah bulgak. Baik. Halo. So ikan ni akan jadi masa kita pada hari ini. Makan malam itu. Masak apa? Ayin. Masak stil limau. Stil limau ke? Pedah. So ikan pun dah sampai. Hello. Bapak sangat. Jenahak, telur dadah, sambal belacan, green tea. Pada punya apa? Fresh orange apple. Fresh orange apple. Amy? Ais kosong. Kosong. So ni lah makanan kita. Jenahak steam Thai. Steam dari mana? Limau. Betul. So apa pun first bite dulu. Ikan lu. Ikan bang, ikan lu. Kena dapat. Kuah. Padu, pedas as always. Makan lu.